saya dendam kesumat. Dendam apa? Kamu curi berbilion, bagi balik kepada rakyat. Apa makna? Ya saudara, bukan untuk menabik dada, tapi mengatakan bahawa dalam sejarah ini kesempatan terbaik. Bukan lautan kerja, pergi duduk 3-4 hari lepas tu balik. Tak, dia dah jadi satu, kau faham tak, penghormatan kepada negara tu, menyambut ketibaan pemimpin daripada Malaysia hari ni. Semalam 24 hari bulan November, genaplah 3 tahun. Kepada rakyat Sabah, hari ni aku nak buat satu pendedahan yang besar-besaran. Aku faham ramai. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, sebelum ni dah berlaku isu yang menggempakan di Malaysia. Dan isu ni sebenarnya dah lama, tapi penting untuk kita tahu supaya kita tak ulangi lagi kesilapan dalam isu ni. Apa yang baik kita ambilkan sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik kita tinggalkan sebagai teladan. Marah saya dendam kesumat. Dendam apa? Kamu curi berbilion, bagi balik kepada rakyat. Apa makna? Ya saudara, bukan untuk menabik dada, tapi mengatakan bahawa dalam sejarah ini kesempatan terbaik untuk kita. Ekonomi, digital, AI, energy transition, kualiti pekerja, pendapatan dan upah yang lebih tinggi. Takkanlah negara mencatat pembangunan begitu rupa, gaji pekerja hambar seperti sekarang. Saya tidak dapat terima. Sebab itu walaupun dikritik dan disergah oleh setengah orang, oh mustahil, Anwar janji tak mungkin gaji naik. Aduh, itu pun ahli parlimen. Atau siapa nanti saya enggak tahu. Ya, jadi satu, dan betul dia tidak mudah. Tapi kita laksanakan sebab apa? Saya mau gerakkan penjawat awam itu, ya, untuk bersama dalam negara madani ini mencetus perubahan, bekerja sebagai satu tanggungjawab taklif yang serius. Hentikan penyelewengan dan rasuah dan madas yang menjahanamkan negara ini. Berapa implikasi kewangannya untuk tahun 2025? 10 bilion ringgit tambahan untuk gaji ini. Berapa untuk 2026? 18 bilion ringgit tambahan. Ya, tapi saya kata, insyaAllah, saya yakin tak ada negara dalam sejarah dunia dari zaman purbakala, raja-raja dan maharaja yang kalah, merudum, runtuh kerana tolong orang miskin atau tolong rakyat. Tidak ada. Yang ada itu semua sebab gelojoh, hasad, dengki, menindas, merompak, tamak haloba. Ini yang menyebabkan kalah negara kita. Dan saya kalau usaha untuk memberi upah yang lebih tinggi kepada pekerja, gaji progresif, dan upah yang lebih adil kepada penjawat awam, saya fikir saya sanggup berdepan, dan insya-Allah Allah akan memberi keberkatan dan ke ekonomi negara kita. Jadi saudara-saudari, tumpu isu-isu ini. Rakyat yang merempat masih banyak, mutu pendidikan masih belum semuanya selesai, anak-anak muda di desa dan pendalaman yang belum berpersatuan belum mendapat pembelaan. Tumpu dalam soal-soal ini, bangunkan negara kita. Jangan duk sibuk soal remeh, pertahankan penyelewengan. Ini heboh, hebat kita, pertahankan. Saya singgung saja orang-orang besar yang bilioner pasal rasuah, banyak suara-suara atas nama Melayu, atas nama Islam. Pertahankan tokoh-tokoh besar yang rasuah. Marah saya dendam kesumat. Dendam apa? Kamu curi berbilion, bagi balik kepada rakyat. Apa makna? Ya, ada orang punyai kekayaan luar negara melimpah, bank-bank luar negara. Teman saya kata, bayarlah balik kepada rakyat cukainya, pendapatannya, kekayaannya yang berlebih melimpah.
Tapi kalau bercakap Melayu, Islam, okey, betul, bagi balik kepada rakyat. Jadi saudara, tidak mudah, tetapi percayalah, saya yakin dengan suara anak muda, saya yakin dengan keupayaan MBN. Saudara harus fokus soal ini, bahawa saudara adalah suara dan juru bicara conscience majoriti rakyat, suara dan bicara juru bicara yang nak pertahankan kebenaran rakyat, bahawa suara yang derita yang ramai itu harus dibela, bukan beberapa kerat. Saya harap ada perubahan dalam negara ini. Mudah tidak, memang sukar. And by the way, members, the Prime Minister of Malaysia will be here this weekend. Countries that at independence were our peers in nearly every measurable way, they simply had the courage to make bold, disciplined, deliberate choices. Today, they stand as first world economies. Presiden Kenya William Ruto ucap dalam Parlimen Kenya sesi State of the Nation Address 2025, dia sebut ni, kita Malaysia ni negara yang membangun dari segi ekonomi. Dia sebut negara yang berani dalam buat keputusan, negara yang boleh menjadi negara contoh kepada Kenya, Malaysia. Ya, Presiden Kenya umum dalam parlimen, dia minta semua ahli-ahli parlimen Kenya bersedia sambut kedatangan, kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia Lawatan Kerja ke Kenya. Sambil dia duk puji negara kita ni, dia letak Malaysia ini sebaris dengan negara Asian Tiger yang lain, Singapura, South Korea dan lain-lain. I have often spoken of the Asian Tigers, South Korea, Singapore, Hong Kong, Malaysia. Kau nampak tak dekat sini? Negara luar hari ini cukup pandang hormat pada kita Malaysia bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila pemimpin kita nak datang satu-satu negara ini, dia dah jadi satu penghormatan besar. Bukan sekadar lawatan kerja, pergi duduk 3-4 hari lepas tu balik, tak. Dia dah jadi satu, kau faham tak, penghormatan kepada negara itu, menyambut ketibaan pemimpin daripada Malaysia hari ini. Semalam 24 hari bulan November, genaplah 3 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia. Dalam masa 3 tahun, kau tengok sendirilah kita ni macam mana. Kita dalam keadaan sangat baik. Dari segi ekonomi, kau nak bohong apa? Aku tanya pembangkang, kau nak bohong apa? Ekonomi kita dalam keadaan yang resilient, baik. Pertumbuhan KDNK kukuh, meningkat 5.2%, suku ketiga 2025. Inflasi terkawal. Baca statement Bank Negara, meramalkan inflasi kita akan berada di paras, boleh diuruskan, manageable. Ringgit aku tak payah cerita, ringgit kita ini mendonya. Ringgit kita kukuh, makin kukuh. Apa lagi? Pasaran tenaga kerja pun stabil. Kadar pengangguran rendah, peluang pekerjaan makin banyak, pelaburan lulus pun tinggi. 9 bulan pertama 2025, 280 lebih, dekat dengan 300 bilion lulus 9 bulan pertama. Apa lagi? Ekonomi kita memang baik, memang sangat-sangat baik bawah Raja Ahmad Dhani. Kau tak boleh nafi hakikat ni. Tiba-tiba hari ni bila ada 5-6 kerat dekat Thailand duk buat demonstrasi, kau tak puas hati dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Padahal yang duk buat demo tu kumpulan pembangkang dekat Thailand yang nak tunjuk hero sebab PRU Thailand dah tak lama lagi dah. Itu je, kita ni facilitator yang dipilih oleh Thailand dan Kemboja. Sebab Malaysia ni satu dunia, bertahu kita ni negara yang neutral. Kita tak terlalu pro kepada China, tak terlalu pro kepada US. Kita tengah-tengah, kita neutral, mana-mana pun kita berkawan. Kita tak paksa apa-apa pun. Apa tekanan yang kita buat pada dua-dua negara ni, segala syarat genjatan senjata, syarat-syarat perdamaian, apa kejadah mak nenek semua ditentukan oleh negara Thailand dan Kemboja sendiri. Kita tak buat apa, kita hanya menguruskan sahaja, chair dan meeting, itu aja. Kita pendamai. Pembangkang dekat Malaysia ni, puak-puak Perikatan Nasional PAS 1 ini, dia orang dekat Malaysia ni bersorak bila pembangkang ni Thailand burukkan Perdana Menteri kita, pemimpin kita, dia sambut. Inilah dia kempen turun Anwar dah tersebar ke Thailand. Rakyat Thailand menyokong gerakan turun Anwar dan sebagainya. Ini kegilaan, kau tahu. This is madness. Rakyat nak turunkan Anwar atas dasar apa?
Gaji kaki tangan awam naik, gaji minimal naik, harga minyak turun. Bantuan macam-macam jadi bantuan. Kerajaan dah bagi MSCC3 pun separuh dah settle. Apa lagi yang tak kena? Harga barang asas, ayam, telur, daging semua stabil. Ada di pasaran. Apa sebab kau nak turunkan Anwar? Apa yang kau tak puas hati sangat kau nak turunkan Anwar ni? Aku tak boleh brain, tak boleh faham. Apa benda yang kita rasa Anwar kena turun? Sebab apa? Apa benda yang tak kena hari ni? Kepada rakyat Sabah, hari ni aku nak buat satu pendedahan yang besar-besaran. Aku faham ramai rakyat Sabah yang tak tahu pasal ni. Yalah, ini di musim pilihan raya. Aku rasa aku bertanggungjawab kena bagi tahu fakta yang sebenar. Korang tahu tak Sabah Labour Ordinance, SLO? Kalau aku tengok di sini, last kali dipindah tahun 2005. Lama dah tu. 20 tahun tak sentuh pasal ni. Tapi tahun ni, akhirnya, semuanya diperbetulkan. Dan yang paling menarik, pekerja dan kesatuan Sabah, semuanya terima baik Menteri dari Malaya, Steven Sim. Kenapa? Yang pertama, benda ni memang rumit lah. Kalau memang kena selaras banyak undang-undang, semua benda lah kan. Tapi yang peliknya, benda yang rumit ni pun, Steven Sim boleh buat kurang setahun. Yang ni memang aku respect lah dengan Steven Sim bila dia ambil alih ke Sumar ni. Yang kedua, kalau kita tengok sebelum ni tak ada siapa ambil kisah pasal ni. Terutamanya isu Sabah dan Sarawak. Hak pekerja, standard undang-undang, MA63, semuanya macam tak penting. Tapi padahal kajian undang-undang dah lama dah kata SLO dan SARLO, tak silap aku, ini antara undang-undang yang paling terabai. Kesianlah dekat pekerja-pekerja Sabah. Kalau SLO lama ni memang majikan suka, OT rendah, cuti bersalin pendek, perlindungan pekerja kontrak pun kabur. Bukan level macam pekerja dekat Semenanjung. Jadi bila Steven Sim tengok masuk dan dia buat benda yang 20 tahun orang tak berani buat, dia seragamkan undang-undang semua dan bagi hak setara pada pekerja Sabah ni, ini memang satu pencapaian yang sangat baik lah. Sebab tu Kesatuan Pekerja Sabah panggil dia Panglima Pekerja. Bukan pasal dia menteri dari Semenanjung ke apakah, tapi sebab dia buat kerja. Dia fikirkan rakyat Malaysia. 20 tahun kot dibiarkan. Kerajaan Madani juga yang betul kan. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.